Kerana saya rasa semua sudah maklum bahawa kewangan kerajaan negeri dipegang oleh Putrajaya. Diam tak diam, kita pun dah nak sampai di penghujung Ramadan. Ini juga menandakan yang kita bakal sambut Hari Raya Aidilfitri tak lama saja lagi. Bagi penjawat awam, mereka dah pun terima berita gembira dari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni, yang mana mereka bakal menikmati duit raya sebanyak RM500 bagi grade 56 ke bawah dan RM250 kepada pesara kerajaan, termasuklah veteran berpencen dan tidak berpencen. Semua tu akan disalurkan kepada mereka mulai minggu depan. Malah kebanyakan negeri juga telah mengumumkan duit raya buat penjawat awam negeri masing-masing. Contohnya macam di Selangor dapat duit raya setengah bulan gaji. Di Pulau Pinang pun sama juga. Kerajaan Pulau Pinang meluluskan bayaran bantuan khas keuangan BKK sebanyak setengah bulan gaji atau minimum RM1,000 kepada anggota perkhidmatan awam negeri mereka. Seronok masing-masing dengar kan? Tapi keadaan ini nyata berbeza di negeri Terengganu pula. Kata Menteri Besar mereka Dr. Ahmad Syamsuri atau lebih dikenali sebagai Dr. Sam, penjawat awam dia kena tunggu dulu minggu depan. Baru ada pengumuman darinya berkaitan bonus atau duit raya ni. Sebab katanya semua sedia maklum yang pihaknya kena mohon dulu kat Putrajaya. Kiranya federal lah bila berkait dengan keuangan negerinya. Bagi tahu. Okey. Nak bajet pun untuk duit raya. Kita akan cuba. Bila saya cuba tu kita berusaha lah. Okey, sama ada dapat tidak tu itu sebagaimana saya rasa semua sudah maklum bahawa kewangan kerajaan negeri dipegang oleh Putrajaya. Jadi kita kena mohon dahulu duit kita di sana dan baru sampai di sini barulah kita boleh bagi. Kenyataan Dr. Sam ni sekaligus mengundang tanda tanya orang ramai. Yalah, sejak bila pula keuangan negeri ni diurus oleh kerajaan pusat? Hari tu masa nak umum bonus tahunan pun dia cakap benda yang sama. Ni nak umum duit raya pun benda yang sama juga Dr. Sam mainkan. Apa sebenarnya yang cuba Dr. Sam sampaikan ni ya? Sedangkan semua orang tahu negeri Terengganu ni bukanlah negeri yang kecil. Malah ada sumber minyak, ada duit royalty dan macam-macam lagi sebenarnya. Tapi bila nak bagi bonus, semuanya minta kat federal. Pokoknya, apa tugas Dr. Sam sebagai Menteri Besar Negeri sendiri tapi tak boleh nak urus keuangan sendiri sebaiknya, sampai semua kerajaan pusat yang kena tanggung pula. Lagipun keuangan kerajaan negeri semuanya sendiri yang urus, tak pernah pula pusat masuk campur. Sebab itulah adanya pengasingan kuasa antara state dan juga federal. Dulu masa nak tangani isu peluang pekerjaan, mereka kata hantar anak Terengganu ke Selangor. Bila ada isu beras, mereka kata call kementerian. Isu bonus pula minta Putrajaya. Begitu mudah kerja jadi kerajaan negeri Terengganu ni nampak gayanya ya. Inilah dia nasib bila nak pimpin kerajaan tapi tak ada capability. Hanya tahu tunggang isu sana sini. Bila terdesak, baru terhege-hege buat-buat baik dengan PMX dan kerajaan pusat. Sungguh memalukan. Lagipun, pada hakikatnya kerajaan Persekutuan telah pun beri peruntukan 1.836 bilion sebagai perbelanjaan pembangunan di Terengganu bagi tahun ni. Perbelanjaan di bawah belanjawan 2025 tu meningkat berbanding yang telah diperuntukkan pada 2024 iaitu sebanyak 1.597 bilion. Jadi takkanlah tak cukup-cukup lagi. Sampai bonus atau duit raya pun masih nak minta federal. Ini belum lagi bila nak minta tolong. Dr. Sam pandai bermulut manis, puji PMS itu dan ini. Tapi bila di belakang, dihentam, dikutuk, membuta tuli. Kalau Dr. Sam boleh bagi markah kepada kerajaan Madani sekarang, apakah markah dia? Wow. Pada saya fail. Itulah dia sifat puak pembangkang yang tidak dapat dikawal lagi. Bermuka-muka.